Minggu ni ramai sangat tersenyum lebar sebab apa? Minggu ni minggu gaji. Tahniah bagi siapa yang dah dapat gaji minggu ni, and ada juga yang minggu gaji dia hujung-hujung bulan and also awal bulan. Anyhow, tahniah, saat inilah anda rasa paling kaya dan lega. Tapi sebelum kita kaya seketika dan poket kembali nipis kat hujung bulan nanti, jom sama-sama kita amalkan satu strategi kewangan yang sangat-sangat powerful. Ini bukan sekadar tips biasa-biasa, tapi saranan yang selalu diulang oleh pakar-pakar kewangan seluruh dunia. Okay, so you bayangkan setiap kali gaji masuk, asingkan cepat-cepat 10%, at least 10% daripada gaji, dan tukarkan dia ke dalam bentuk aset fizikal, emas. Kenapa pula emas kan? Sebab duit kertas yang sekarang ni kita pegang, duit tunai tu yang RM1, RM2, duit kertas tu, nilai dia makin hari makin susut. Sebab inflasi ni dia curi kuasa beli kita senyap. Barang makin mahal tapi gaji kita tetap sama. And dekat sinilah emas dia mainkan peranan penting sebagai penyimpan nilai yang sangat-sangat unggul. Emas ni dah terbukti sepanjang zaman dia mampu mengekalkan, malah meningkatkan nilainya dalam masa jangka panjang. Jangka panjang tau. Jadi every time bila you tukarkan 10% ke 20% ke 30% daripada gaji tiap-tiap bulan tu dalam bentuk emas, sebenarnya yang pertama sekali you tengah melindungi kekayaan sendiri tau. Daripada nilai wang yang susut di inflasi tu, emas ni dia bertindak sebagai benteng pertahanan kepada you punya kekayaan, kepada you punya simpanan. Okey, yang keduanya ialah you sedang membina tabung jangka panjang. Tanpa sedar, you sedang mengumpul aset yang berharga yang boleh dijadikan penyelamat pada masa depan nanti, in future. Ataupun you boleh jadikan dia sebagai dana persaraan yang kukuh. Dana persaraan ni kita akan pakai lambat lagi kan, lagi 10-20 tahun. Yang ketiga, you dapat amalkan disiplin kewangan. Sebab ini adalah langkah proaktif yang sangat-sangat baik untuk you menguruskan kewangan anda. Bukan belanja sampai habis. So, jangan tunggu duit sampai habis baru nak fikir pasal simpanan. Jadikan ni satu tabiat yang tak boleh dilanggar. Gaji masuk 10%, 20% masuk kepada emas. Tak perlu banyak pun. Kalau kata you memang every month you allocate 30% lah daripada gaji tu. Sebab memang ada orang yang allocate up to 30%, 40% daripada gaji dia untuk simpanan. You ambil lah daripada portion 30% tu, ambil portion 10% pun it's good enough untuk jadikan, untuk tukarkan dia untuk menjadi aset emas. Jadi, bagi yang belum mulakan simpanan emas, boleh ambil tindakan untuk mulakan simpanan emas anda cepat-cepat. Bulan ni gaji, terus mulakan simpanan emas anda. Macam saya cakap tadi, tak perlu banyak, 10% daripada 10% daripada gaji, alihkan dalam bentuk emas. Bagi yang belum ada dan berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh klik link di profil saya, daftar secara percuma. Lepas daftar, saya akan guide satu persatu. I'll see you in my next video. Bye!